So generally video ni video yang kita nak buat unbox, unpack barang-barang yang aku beli dan barang-barang yang aku tak buka lagi lah parcel. Juga mana-mana yang aku buat shorts tapi kau tak tengok shorts pun. So kita just nak go to apa yang dekat rumah aku lah, apa yang sampai yang tak pernah dikemas naik atas. So hopefully kau enjoy dan selamat menonton. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. So selamat hari, ini hari Sabtu kan. Selamat hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Thank you sebab datang ke channel aku. Thank you sebab sentiasa support channel aku. Kalau kau baru ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda kau berminat dengan channel aku. So channel aku, nama aku Edi Fazli, dan aku adalah seorang arkitek pada hari biasa. Tapi waktu malam dan weekend aku akan buat konten. Sekarang ni aku dah aktif buat konten shorts. Kini setiap hari ada satu shorts. Dan kalau video hari ni keluar nanti, video hari ni adalah video yang ke-111 untuk shorts berturut-turut. Aku tak miss langsung setiap hari. So aku nak cuba push setiap hari lah sampailah aku dapat 1,000 subscriber nanti. Mungkin nanti bila sampai 1,000 mungkin aku slow down. Itu lain cerita. Dan video panjang macam kau tengok hari ni adalah video yang akan keluar at least satu video setiap minggu. Yang tu pun aku konsisten, setiap minggu memang tak pernah miss. Kalau aku ada konten lebih akan keluar 2 video per minggu lah. Tapi video minggu ni akan satu je. Minggu depan mungkin 2 video. Hai, anak aku bangun tidur. So kita akan unpacking. Generally video hari ni adalah video unpacking parcel yang aku beli. Aku tak ingat apa benda aku beli pun. Dan juga beberapa konten-konten yang aku buat shorts tapi tak pernah sampai ke rumah aku balik. So aku nak kena kemas kan. So alang kita buat konten tu sekali lah. Yang penting sekali lagi jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan sorry, hari ini dalam segmen Mainan Abah di bawah slot parcel shopping lah kan. Aku pernah buat kan parcel shopping. Kita nak buka mainan, parcel-parcel yang aku beli dan juga mainan-mainan yang aku beli melalui shorts. Tapi aku tak buat konten long lagi. So kalau kau tak pernah tengok shorts aku pun kau dapat tengok balik macam just a recap lah. Okay, itu segmen. Cuma kita tahu segmen ni aku suka sebab dia benda tu kena sebut, kalau tak aku tak tenang. Sorry aku sebut lambat sikit. So selamat menonton dan hopefully kau enjoy lah. Banyak mainan hari ni. Aku janji, serius. Let's go. Okay, so hari ni kita nak buat unpacking parcel. Mainan-mainan yang aku beli dekat, bukan aku beli lah, aku buat ikut shorts kan. Sebab certain video dia terlalu sikit untuk buat video long. So aku buat video shorts. Shorts memang aku tak miss kan. Jadi kita akan buat video unpacking parcel yang aku beli. Aku rasa kita akan buat unpacking mainan dulu yang kita dah beli, yang dah buka kan. Dan baru kita buka parcel Kita go to one by one. Yang ni, ni cerita semua barang ada cerita dia sendiri. Yang ni aku beli dari member aku, Amy. Dia duduk Jerman. Dan dia jumpa ni kat Jerman. Dia tanya siapa nak kat story dia. Aku cakap aku nak. Dan dia pun beli dalam Jerman. Kau bayangkan harga RM10 kot. Dah RM10 kot. So tapi cuma waktu dia post kat aku, dia dah balik Malaysia, dia post kat aku. Dia tak protect tau, biasa orang yang tak collect mainan dia tak tahu macam nak jaga dia. So dia masuk dalam plastik macam tu je. Kalau kau tengok kat sini kan dia terteruk kat dia. So aku tak kisah sangat. Tapi aku happy lah. Thank you kat Amy. Still aku appreciate lah. Sebab dia belikan, dia hadiah. Aku tak bayar pun, aku bayar postage je. So thank you Amy. Ini akan masuk collection Hot Wheels saga aku. Dan kita ada Hot Wheels Batman. Yang ni aku buat video shorts. Aku selalu buat video shorts. Ni aku beli kat Perak rasanya. Waktu buat video shorts cari kat Boboiboy kot. Aku jumpa benda ni. Yang ni pun aku tak letak boleh elok kat bawah. So sebab kadang-kadang aku beli, aku letak kat bawah atau kat lobby, kat foyer rumah aku tu. So aku macam kumpul kat situ. Nampak dia dah macam rosak sikit, menggelending sikit kan. Tapi ni nice. Batman. Aku collect Batman kalau kau tak tahu. Batman Hot Wheels. Okay. Yang ni aku sangat teruja. Yang dapat diskaun aku bayar RM30, RM40, aku lupa dah. Generally yang ni adalah Tomica Dash Emperor. Dekat Shopee dah banyak sold out ataupun macam terlepas peluang. Kebetulan aku pergi OU dengan family aku, terjumpa dekat Toys R Us. So aku beli. Aku rasa aku miss out yang Horizon je. Ada orang suruh aku unbox, tapi nantilah aku unbox. Tapi aku beli lagi lah, dia masih lagi elok. Cantik lah untuk buat display. Aku memang suka geng-geng Dash, especially Emperor punya kereta. Ada Tamiya kat dalam tu. Aku rasa pernah buat unboxing last time kan.
Ni pun akan masuk dalam collection display aku. Nantilah aku buka. Aku mesti nak buka nanti kot. Jadi kita ada 2 Lightning McQueen. Aku tak ingat bila aku beli ni. Tapi dah lama lah. Banyak Lightning McQueen pergi kat shot-shot aku juga. Kadang-kadang bila aku jalan dengan family aku jalan seorang ke pergi Toys R Us terjumpa. Waktu tu lah aku beli sekali. Yang ni cool sebab dia tukar colour punya version. Aku tak ada lagi. Aku memang akan collect sebanyak boleh Lightning McQueen yang berbeza. Aku tak collect yang sama. Kini aku cuba collect semua yang wujud. Aku masih missing yang single ni, yang Dinoco, yang colour biru, yang colour The King tu. Yang tu susah jumpa. Aku nak jumpa selalu yang dia pair, which is tak best. Aku tak suka pair sebab dia lagi besar. Ni, so tu Lightning McQueen. Yang kita ada ni, Tamagotchi. Yang ni aku beli sebab dia limited to Uniqlo. Alah kotor lah. Tak ada apa. Dia ada bintik-bintik hitam ni, cantik je. Dia boleh bintik-bintik hitam ni. Yang ni pun aku beli shorts. Aku kerja kat office. Aku kat office aku kalau jumpa mainan lain aku buat content terus je. So edit lah shorts video selalunya. Especially kalau aku jalan pergi Fahrenheit. So, office aku kat Bukit Bintang. So boleh buat content jugalah. Especially kalau pergi main. Yang ni Tamagotchi sangat cool. Dan aku dah beli Digimon. Aku dah beli Digimon dan main dekat shorts juga lah. Yang tu aku ngetuk kat shorts aku. Ini comel. Tamagotchi dia bela-bela je, tak boleh lawan. Digimon boleh lawan. So ni satu lagi collection Tamagotchi yang akan masuk ke Digimon punya almari kot. Okey, dah pergi ke almari Digimon. Dan kita ada yang ni aku beli sebab Adam Shah. Adam Shah dia share kat aku. Dia kata, bang, ada Gundam baru SD World Sengoku Socket Sudan ni. Tapi dia mixkan dengan karakter-karakter Gundam yang famous, yang utama. Macam yang ni, kata ni Zhang Liao Sazabi. So dia Sazabi tapi versi yang orang kata apa, Sengoku tau, yang klasik. Aku tak nampak Sinanju lagi. So thank you kepada Adam bagi tahu aku beli kat Sungai Awang, kat Gamers Arena. Cool lah. Macam biasa Gundam memang aku beli untuk tak pasang dulu. Mungkin bila aku dah tua nanti aku dah masa nak pasang baru aku pasang lah. Sekarang ni Gundam aku penuh atas mari ni. Aku tak tahu apa terjadi ni. Hopefully aku akan pasang satu hari nanti lah. Mungkin akan ada konten dia lah. Bila mungkin full time aku tiba-tiba satu hari aku masuk buat konten, aku full time buat konten. Boleh lah buat konten pasal Gundam. Who knows kan? InsyaAllah. Tapi target aku sekarang 100,000 subscriber. Itu penting. So ini Gundam. Dan kita ada Funko Pop Steph Curry. Yang ni aku teruja. Yang ni adalah hadiah birthday daripada Wan Azim. Shout out kepada Wan Azim sebab belanja aku hadiah birthday. Dia bagi aku lama dah tapi aku tak buat content shorts. So ini akan masuk collection aku punya Funko Pop lah. Funko Pop aku tak banyak pun. Ada One Piece, Pikachu, Charizard kan? Charizard. Tapi yang ni nice lah. Aku rekod sama aku kan? Rekod kan? Nice lah. Thank you Aziz. Aziz memang selalu bagi hadiah birthday aku. Aku appreciate sangat. Duduk kat almari. Oh! Ya, sakit pinggang. Dah turun sakit pinggang. Okay, sekarang kita tengok kat parcel. Parcel macam ni. Ni parcel apa ni? Aku tak ingat parcel. Dia dah berlonggok kat bawah banyak. So, aku rasa inilah tiba masanya untuk buat konten. Sebab kebetulan tak ada konten apa nak buat minggu ni. Kita buatlah konten-konten mengemas. Dia indirectly mengemas jugalah sebab yalah, kau dah mengemaskan parcel-parcel terkumpul kau kan. So itu yang aku cuba buat lah. Ini kat One Piece. Aku tak ingat kat One Piece apa. Kita cuba tengok sama-sama lah. One Piece aku dah slow down sekarang. Aku rasa macam sangat susah nak beli barang, especially promo card. Promo card leceh gila tu. Okay, yang ni okay. Ini daripada OP15. Okay, OP15 aku missing lagi parallel. Dia punya SR parallel. Siapa dia jual? Boleh PM aku tak? Aku nak cari. Aku nak dia punya parallel SR dia, parallel rare dia. Tu Zoro punya parallel rare kan maksudnya kan. Banyak lah yang aku tak ada lagi. And then dia punya SP yang mahal. SP tu aku tahu ada orang jual 400, ada jual 600. Tak tahulah, aku ada jual 1000. SP tu mahal sangat tapi aku nak cuba beli jugalah kalau boleh. Lebih 1000 mahal sangat lah untuk kad modern bagi aku. Tapi aku beli Charizard pun 2008 lah tu. Gila. Ini nice. Kita dapat harga yang okey. Masa tu Mamat tu memang seller yang dia jual harga okey je. So aku memang bersyukur lah. Thank you for the bull tu. Okay. Tu parcel pertama kita. Tak tepi ni. Ini parcel kedua. Oh, yang ni menarik. Yang ni kan, dia nampak macam benda biasa. Tapi kalau kau collect certain Pokemon,
kau kena ada semua kad dia tau. Dan ini adalah salah satu Pokemon kegemaran aku. Aku rasa mesti akan gila annoying gila tengok aku buka plastik ni macam mana. Tapi sebab aku tak nak bahas mata, bila aku terlalu berhati-hati, dia akan makan mata. Dan aku tahu bedu kat dekat ayam. Yang ni adalah kad single Pokemon. Aku tahu. Aku beli kat Shopee. Tada! The Team Rockets in the Docking. So kalau kau tanya kenapa aku beli Team Rockets in the Docking, bukan kau dah ada ke last time ni? Bukan kau dah full ke? Okay. Jadi lain. Yang ni datang daripada Team Rockets punya ni Docking, Team Rockets punya tin. Alamak. Kalau buka. Masa dia keluarkan produk, aku terlepas pandang benda ni sebenarnya. Masa dia keluarkan Team Rockets, apa nama dia tu? Apa nama set tu aku lupa dah. Destin Rival. Nampak ni, Team Rockets ni docking. Dan ni nampak macam ni docking biasa. Dia tak sama sebenarnya sebab dia adalah promo. Dia adalah Black Star promo, nampak ni. Dia datang dengan tin. So bila promo tin, artwork dia adalah artwork yang berbeza selalunya. Macam Charizard X yang Y aku buka situ kan. So ini memang akan masuk collection. Ni docking aku. So aku kena ada lah. Aku collect ni docking kan. Cuma sekarang ni aku dilema nak beli ni docking AA yang Japanese ke tak. Sebab aku dah beli yang English kan. Okay, so ini ambil dalam kotak Hinata Collectible. Comel gila kotak dia. Kotak apa ni? Comel gila kotak ni. Dia rosa. Mampis tu. Okay, aku suka bila kedai-kedai yang walaupun dia pakai kotak-kotak terpakai, tapi at least dia terjaga tu. So bagi aku, diorang sangat, bila kau collect kan, bila kau respect pada collectible item kan, TCG kan, cara kau nak menghantar pun kau akan jaga dia. Itu yang bagus. Nama aku 85 Lee. Apa aku beli, aku lupa dah. Aku tak beli gembol mesti. Dekat aku ke? Sikit aku tak ingat. Oh, okay. Ini CCG. Okay, ini nice. Ini CCG. Okay, CCG adalah cards collectible game. Sekejap, trading card game. Dia collectible card game. Dia bukan, dia memang, tak tahu lah, orang tak mau main ke tak. Tapi dia Chinese card selaku. Tapi Japanese, aku tak ingat lah. Cuma aku tertarik sebab artwork dia adalah artwork yang sangat cool. Kau ni, Goku ni artwork komik. Dan dia holo-holo macam ni. Aku rasa aku beli dua ni RM70 kot. Dia cantik. Aku suka sebab dia macam ada artwork manga. Quality dia okey tak? Quality not bad though. Ni cantik gila weh. Aku rasa RM70 kot. Lawa tu ini. Tapi kad dia rasa tebal sikit lah. Mungkin sebab dia nak dapatkan tekstur tersebut, so dia terpaksa tebalkan kad tu. Ialah sebab kualiti kad ni lain-lain ni, company printing lain-lain. Kad dia rasa tebal sikit. Tekstur dia pun lebih pada tekstur timbul tenggelam, tapi tekstur yang macam printed tu kurang sikit lah. Tapi lawa tu. Lawa. Aku tak kat office dia kat ni, cantik sikit lah. Dia tak kat office. Sebab lawa. Serius lawa. Dua kat ni. Ni akan masuk koleksi aku juga. Untuk buang sampah, kelihatan barang dulu. Okay. Alright. Pastel seterusnya. Okay, pastel yang ni aku beli sebab aku apply untuk Master Ball League. Kalau kau follow channel aku, setiap tahun aku akan cuba masuk Pokemon Trading Card Games punya tournament, especially national lah, iaitu peringkat negara, peringkat kebangsaan lah, peringkat Malaysia lah. Dan tahun ni alhamdulillah aku elected lagi, dapat pergi. So aku dah start beli deck. Ini deck Mewtwo, Rocket Mewtwo, tapi dia mix dengan aku minta dia ni docking. So bagi aku lain docking. Wih, nice. Tengok Rocket docking. Sampai satu yang docking dia. Dua, cantik. Dia bagi dua, tapi tak sleeve kata. Ni docking biasa, nampak? Dia tak ada tulis promo. Yang ni datang daripada pack Destin Rival. So, yang deck yang aku beli ni lah deck Rocket Mewtwo. Aku konon je lah nak main deck yang aku suka. So, aku nak buat lah deck Rocket docking.
Dan Team Rockets deck, apa, Rockets Indoking, dia kena pakai deck yang memang fully Team Rockets, power dia function. So dia punya trainer semua ni memang dengan Team Rockets. So aku beli dengan brother tu atas, aku lupa nama, Kairul kot nama dia. Ni semua benda yang dah lengkap as a set lah, as a deck. Tapi deck ni adalah deck Sneasel Mewtwo. Deck ni adalah deck Mewtwo. So dia double sleeve ke? Gila, Sempoy shoot. Sempoy bagus gila duk brother ni. Dia double sleeve shoot, tebal gila deck dia. Oh, ini deck ni adalah deck Team Rockets Mewtwo dengan Speed Ops. Orang kata function teruk. Tapi aku nak cuba main jugalah. Tapi aku nak cuba tukar masuk Indoking. Sebab aku cakap dia dulu, kalau aku nak masuk Master Ball League ni, aku nak pakai deck Pokemon favorite aku. So ini satu cara dia lah. Tapi macam menarik juga, boleh cuba lah nanti. Tapi ini akan masuk. Tapi inilah deck lah. So doakan aku boleh menang beberapa game lah. Dan aku ada minta tolong Azim, Wan Azim, untuk tolong buatkan deck Dragapult, build up balik deck Dragapult. Aku rasa Dragapult pun Pokemon favorite aku boleh pakai deck tu. Dan deck tu pula kebetulan meta sekarang. So tengok macam mana lah deck meta mana yang boleh main. Ini akan masuk dalam deck aku lah. So thank you Guru Khairul lah yang jual ni. Tu puzzle ke berapa dah? Tinggal lagi 2 puzzle. Tinggal 2 je lagi. Yang ni, yang ni menarik. Yang ni sangat menarik. Yang ni aku mungkin tak tahulah aku nak buat short ke ataupun buka dengan korang terus ke. Yang ni aku suka sebab aku membesar dengan menonton Kamen Rider. Dan aku juga adalah peminat Shinchan. Tahu tak dek cerdas? Apa orang kata? Shinosuke Shinchan. So yang ni adalah Kamen Rider mix dengan Shinchan. Weh, yang ni aku rasa nak kena buat shorts tu, menarik. Aduh, nampak tak? Kamen Rider Shinchan. Dan bezanya aku beli ni dah dapat semua. Sebab ni datang daripada yang mesin yang gedegang tu. Yang nampak tu, comel ni. Yang ni aku rasa aku tak boleh buat video. Aku rasa aku tak gambar je. Kau tengoklah apa benda 5 ni. Oh ni kecil sikit. Ni bonus dia bagi. Oh yang ni aku boleh buka. Vegetable, ini nice. Dia belanja extra kat kita guys. Ni nampak tak tu? Yang ni aku buat shorts lah. Sayang kalau tak buat shorts ni sebab video ni pendek-pendek kan. Dia ada 4 yang berbeza. Nice lah, ni tak nampak gambar je. Ada ni. Yang ni gambar biasa standard. So kita tak tahu karakter dia tengah post apa tu. Kena buka dulu baru tahu. So aku letak gambar je. Semua design dia macam ni. Ada 4 design. Cool gila. Tak apalah, contoh lah buka benda dia. Aku lupa nama menatang ni. Dia memang menatang telur yang mesin daripada, kalau kat Jepun famous lah, RM20 satu ni rasa. Tak aku. Yang ni dia ada 2 telur pemegang. Okay. Yang ni dia bagi extra belanja. Ada SH Figure Art Vegeta. Sayangnya bukan Goku. Sebab aku peminat Goku. Ini Vegeta. Comel gila tapi kecil tu. Tapi besi mini je. Kecil gila. Tapi sayang bukan Goku. Kalau Goku aku happy gila. Tapi thank you. Belanja Hafizri. Dia aku beli dengan dia banyak mainan juga. Yang mainan robot-robot aku banyak beli dengan dia. Aku bagi anak aku suka ni. Apa karakter lagi yang ada tak ada pun. Cici. Hello ni aku boleh bagi anak aku. Dia suka mainan benda ni. Tapi ni cool. Ini sangat cool. Okay, alright. So settle. And then kita satu lagi. Puzzle. Aku tak tahu ni apa benda. Serius. Jujurnya aku tak pasti. Sebab dia macam ada planet. Siapa bagi aku ni? Tak ada nama kat puzzle tu. No. Allah. Aku tak potong plastik. Allah. Ashmau punya. Aku tumpuk limit. Tadi aku nak potong ke bukan? Oh tadi plastik je kot. Jangan nak cakap kamera lagi. Ni. Sayang ni Ashmau Gaming punya. Aku nak buat video short. Yang ni kena buat video short. Yang ni Ashmau, kau tahu kalau content creator yang besar tu, dia bagi aku cut custom dia. Yang ni kita boleh buka secara generic lah.
untuk tunjuk kat korang. Sebab tapi aku takkan buat yang ni, akan masuk kat video pendek. Jadi belanja. So dan dia pun subscriber dia ramai gila weh. Jadi aku pun nak menumpang juga lah populariti dia kan. Jangan tahu dia boleh repost ke apa. Sekejap, susah nak buka ni. Tapi ni aku tak boleh buka. Yang ni aku kena buka video lain. Weh, tapi cantik tu. Lukisan dia sempoi. Simple dan sempoi. Macam aku rasa budak-budak suka. Dua kitchen sekali. Tunjuk korang tu. Ashmau Gaming ni. The event card Ashmau University. Wow. University Hulu. Cantik lah Hulu dia. Ini kita akan buka nanti lah. Object form. Diamonds. Oh yo. Ashmau. Comel kat lukisan dia. Dan dia kreatif bagi aku. Dan kreatif style lukisan ni budak-budak sangat suka. Button badge comel. Oh yo, kitchen dia lawa gila cuy. Ini bijak. Memang power. Aku nak kena buat macam ni. Playmat ni nanti aku buat. Buka. Ni aku bagi anak aku suka ni. Lawa ni. Macam ada lukisan Ashmau. Tapi generally itu yang aku beli dan mainan kita dah unpack lah. Hopefully kau enjoy video ni. Mungkin tak panjang, minta maaf. Yang ni tak boleh buka. Ini kena bagi shot nanti. So tengok shot aku nanti. Tapi yang ni aku tunjuk kau. Ni nice, Luffy. Tapi dua ni sangat nice. Dua ni akan pergi ke office juga. Aku rasa kalau letakkan kali ni, bawa pergi office. Untuk letak kat display mainan aku. Ini nice gila. Ni kita bawa office. Dan sekali dengan ni. Pun hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Aku rasa tak ada benda nak kan. Dan kita jumpa lagi dalam next video kan. Assalamualaikum. Dan weh, so apa benda yang paling kau suka aku buka ni? Mainan. Cuba komen. Kau tunjuk komen. Mainan mana yang paling kau suka aku buka sepanjang video hari ni? Beza-beza mainan ada kan? Kalau kau suka mainan Hot Wheels ke, kau suka Lightning McQueen ke apa ke, share pendapat korang. Kita boleh berkongsi-kongsi. Kita simpan konten nanti untuk konten shorts. Okay, apa pun, thank you sebab support channel aku. Hopefully kau tahu support channel aku. Hopefully channel aku dapat sampai 1,000 subscriber soon. Hopefully. So kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.